Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis Sofia binti Muhammad Amin. Saya memegang nombor matrik 294843. Saya merupakan pelajar di bawah program Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Muamalat. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang laporan latihan industri saya yang telah berlangsung selama 4 bulan dan telah dijalankan di Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Muda. Seterusnya, maklumat organisasi. Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Muda ini merupakan organisasi yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu KPM. PPD Kuala Muda ini bertanggungjawab melaksanakan pengurusan dan pentadbiran pendidikan di peringkat daerah serta menjadi penghubung antara Jabatan Pendidikan Negeri Kedah JPNK dengan sekolah-sekolah yang berada di bawah pentadbirannya. PPD Kuala Muda juga memberikan sokongan, bimbingan dan pemantauan kepada sekolah, guru, AKP dan murid serta pihak yang berkepentingan bagi memastikan pengurusan pendidikan ini berjalan dengan lancar. Mengenai latar belakang PPD ini, pada tahun PPD ini telah ditubuhkan pada tahun 1982 iaitu yang dinamakan PPD Kuala Mudayan iaitu PPD KMY di mana PPD KMY ini merangkumi kawasan daerah Kuala Muda dan daerah Yan. Pada tahun 2003, mereka telah berpindah ke Jalan Bagi Syah iaitu Sungai Petani. Lepas tu pada tahun 2025 baru ini, PPD Kuala Muda Yan ni telah dipisahkan menjadi PPD Kuala Muda dan PPD Yan iaitu sebagai dua daerah pendidikan yang berasingan. Ini pemisahan ini disebabkan pengurusan untuk membolehkan pengurusan pendidikan ini dilaksanakan secara teratur, lebih khusus dan berfokus. Ini kerana sewaktu mereka berada di bawah satu PPD yang sama, terutama di kawasan daerah Yan lah, guru-guru sekolah tak dapat banyak yang terlepas pandang. Seperti guru yang ada kes yang guru, sepatutnya dia ada had untuk berkhidmat di satu sekolah tersebut selama beberapa tahun, tapi sebabkan tak terlepas pandang, jadi guru tu telah berkhidmat seperti lebih daripada tahun yang ditetapkan. Bagi carta organisasi pula, PPD Kuala Muda ni yang tertinggi merupakan pegawai pendidikan daerah. Khususnya di bawahnya ada beberapa sektor iaitu ada 7 sektor. Sektor pertama adalah sektor perancangan, khususnya sektor pembelajaran, sektor pengurusan sekolah, sektor pembangunan murid, sektor psikologi dan kaunseling, sektor pentadbiran dan peperiksaan serta sektor pengurusan. Khususnya mengenai budaya organisasi iaitu budaya di Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Muda ni, sepanjang saya menjalankan latihan industri ni dapat saya lihat yang Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Muda ni dia mengamalkan amalan kerjasama, kebersamaan, amanah, tanggungjawab dan komitmen dan profesionalisme dalam kalangan warga kerja. Contohnya sepanjang saya menjalani praktikum ni, saya banyak menerima bantuan dan bimbingan daripada penyelia serta kakitangan unit. Khususnya saya juga didedahkan kepada kepentingan menjaga kerahsiaan kerana sebahagian dokumen yang saya kendalikan tu mengandungi maklumat peribadi dan maklumat peribadi guru dan AKP yang boleh dikatakan sebagai sulit. So dapat saya lihat juga iaitu kerjasama mereka ni sangat dan kebersamaan sangat tinggi. Contohnya apabila menganjurkan suatu program, mereka akan semua kakitangan masing-masing ada peranan masing-masing dalam melakukan tugas. Contohnya banyaklah program yang saya dapat join iaitu seperti program Kacau Bubak Syura, program Senai Aerobik. Lepas tu saya juga dapat join program Houseboat iaitu program di Royal Bula iaitu tidur selama 2 hari 1 malam. Dapat saya lihat yang budaya kat sini sangat bagus dan sangat ukhuwah dan kebersamaan mereka tu sangat tinggi dan staff-staff pun sangat menyokong kalau apa-apa program masing-masing ada tugas masing-masing. Khususnya mengenai program praktikum yang dijalankan sepanjang saya latihan industri ni, banyaklah tugas-tugas yang antaranya saya memuskan di unit semua maksud saya memuskan pengurusan rekod seperti buku perkhidmatan kerajaan iaitu BPK, QA, UQA ni antaranya satu dokumen yang di situ dia ditulis sebagai sama ada pergerakan gaji, tentang kenaikan pangkat, lepas tu penerimaan APC iaitu anugerah pekerja cemerlang. Lepas tu saya menguruskan juga rekod-rekod cuti guru dan AKP iaitu guru AKP di sekolah-sekolah yang berada di bawah daerah PPD Kuala Muda. Khususnya saya menguruskan tentang fail peribadi pegawai iaitu fail yang akan menyimpan dokumen-dokumen mereka selepas dokumen tu dah direkodkan dalam buku BPK. Selain pengurusan rekod, saya juga terlibat dalam sistem dan data. Contohnya website Hermes iaitu digunakan oleh penjawat-penjawat awam yang ada, serta guru dan penjawat-penjawat awam yang lain lah sistem Hermes ni. Lepas tu saya menguruskan data pejawatan di mana
ditugaskan untuk memasukkan data pejawatan di dalam website HMIS itu sendiri, kerana data pejawatan itu dah kita dah bertukar berkeliling, so saya kena masukkan data jawatan yang dah lama untuk mengisi data jawatan yang baru. Lepas tu saya juga ditugaskan untuk menguruskan data prestasi seperti menyediakan surat lah untuk menyenaraikan data prestasi guru-guru dan AKP guru-guru dan AKP yang dia bagi sekolah-sekolah yang berada di bawah daerah PPBD Kuala Muda. Sebenarnya saya juga mendapat membingat itu bagaimana saya nak menyediakan surat prestasi. Lepas tu saya untuk pemfailan di mana saya perlu menguruskan fail-fail dan saya perlu merekodkan fail tersebut serta pengurusan dokumen rasmi. Khususnya untuk saya juga ditugaskan antara pelajar latihan industri di PPBD Kuala Muda, mereka akan ditugaskan untuk menjaga kaunter selama 1 bulan sekali. So saya terlibatlah dalam pengurusan kaunter dan perkhidmatan, iaitu di mana saya dapat pengalaman berkomunikasi dengan waris dan ibu bapa yang hadir ke PPD atas urusan-urusan sekolah. Itu saya juga menguruskan dokumen-dokumen bagi guru yang nak bersara ataupun guru yang bakal berpindah ke sekolah di daerah lain. Lepas tu banyaklah program dan aktiviti yang melibatkan pelajar-pelajar latihan industri sepanjang 4 bulan saya berada di Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Muda. Okey, yang terakhir sekali adalah kesimpulan. So, sepanjang saya menjalani latihan industri di PPD Kuala Muda ni, saya dapat berpeluang untuk mengaplikasikan ilmu yang saya belajar dan teori saya belajar di dalam kelas dalam bidang pentadbiran, pengurusan sumber manusia dan pengurusan kepada situasi kerja yang sebenar. Saya juga mendapat pengalaman untuk menguruskan BPK, Q8, Hermes dan rekod perkhidmatan guru serta AKP. Selain itu, latihan ini juga meningkatkan kemahiran saya dari segi ketelitian, kepengurusan masa, komunikasi dan sikap profesionalisme. Tapi perkara paling penting saya belajar sepanjang internship ini adalah dari segi ketelitian, iaitu pentingnya ketelitian ini dalam setiap tugasan. Saya belajar juga bahawa walaupun tugasan saya ini nampak kecil, macam sorting file, mengikut nombor-nombor, tetapi jika saya perlu menyemok dokumen atau nombor PPD kerana untuk mengelakkan kesilapan-kesilapan kecil berlaku sehingga boleh menyebabkan proses kerja menjadi lebih panjang dan memerlukan semakan semula. Selain itu, nilai amanah juga saya belajar betapa sangat pentingnya nilai ini sepanjang saya menjalani latihan industri ini kerana saya juga menguruskan banyak data-data guru dan AKP, iaitu data-data sulit mereka seperti nama, nombor IC, latar belakang mereka. So, walaupun saya menghadapi beberapa cabaran sepanjang latihan industri ini, tapi di samping itu saya juga jumpa penyelesaian untuk saya selesaikan cabaran yang saya hadapi itu. Contohnya untuk saya belajar dengan lebih teliti, membuat sel makan dan saya juga bertanya kepada pegawai jika ada bahagian yang saya kurang faham. So, secara keseluruhannya, pengalaman ni bukan sahaja memberikan saya pengetahuan dan kemahiran, tapi juga meningkatkan keyakinan diri saya serta kesediaan saya untuk menghadapi pekerjaan di masa akan datang. Dengan ini, tamatlah pembentangan laporan latihan industri saya. Saya ingin mengucapkan terima kasih terutama kepada pihak PPD serta unit sumber manusia dan kaki tangan serta penyelia dan semua kaki tangan yang memberikan tunjuk ajar, bimbingan dan pengalaman yang tak pernah habis sepanjang saya menjalani latihan industri ini. Terima kasih juga kepada pihak UEM kerana menyediakan peluang untuk saya menjalani industri dan segala ilmu dan segala peluang yang diberikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.